Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera saya ucapkan. Selamat datang Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam untuk sama-sama kita menyaksikan saingan MPFL 2025. Kedua-dua pasukan selepas berjaya untuk halang segala percubaan sekali lagi daripada Aidil. Sekali lagi lantaran kehadapan. Sentuhan yang baik Awaludin Maknawi. Sentuhan yang bijak, finishing yang cukup baik daripada Awaludin Maknawi. Pivot yang boleh saya katakan cukup cemerlang. Tidak kira untuk bersama kelab ataupun bersama pasukan kebangsaan, Awaludin Maknawi, kredibiliti beliau tidak disangkal lagi. Apabila hantaran ini daripada Azrul, first touch yang cukup baik dan satu half volley daripada beliau menerusi kaki kiri yang cukup berbisa daripada Awaludin Maknawi. Dan kini beliau menjadi salah seorang pivot yang cukup menyeramkan. Sekali lagi Awaludin Maknawi, kesilapan yang dilakukan oleh Syawal Sabarudin. Selepas beliau berjaya untuk menepis segala percubaan daripada Johor Darul Takzim, namun kesilapan mudah ataupun kesilapan individu sebenarnya yang dilakukan oleh beliau memberi ruang kepada Awaludin Maknawi untuk menghasilkan jaringan kedua peribadi dalam perlawanan ini. Dan jaringan kedua bal berjaya sekali lagi Faris Johan. Bruno Tafi cuba untuk mendapatkan rakan di tengah, cuba untuk mencari Aizat Daniel. Sambiah biarkan saja. Ruang tempatan daripada Caio Cesar sebentar tadi. Dapat untuk Evandro. Selagi Evandro, peluang kaki kiri Evandro. Sekali lagi kecemerlangan Azrul Hadi Taufik diuji oleh Evandro Borges. Kita saksikan bagaimana beliau berjaya untuk memperdaya Awaludin Maknawi. Rembatan kaki kiri itu hampir sahaja untuk Bruno Tafi sebelah kiri. Lepas Bruno Tafi, dua pemain diselamatkan oleh Syawal Sabarudin. Gerakan individu yang cukup baik daripada beliau. Lepas dua pemain berjaya untuk Khairul Effendi. Peter Fernando, satu turn yang baik. Terus sahaja Johor Darul Takzim melancarkan serangan. Awaludin keseorangan di atas. Evandro Borges. Lantaran Evandro cuba untuk mendapatkan Khairul Effendi. Awaludin Maknawi masih lagi awal. Ada berlaku tolakan namun tidak diendahkan oleh pengadil perlawanan. Syawal Sabarudin. Sekali lagi kesilapan Aizat Daniel. Aizat Daniel menghukum kesilapan yang sekali lagi menjadi kesilapan individu daripada Syawal Sabarudin. Saksikan bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Awaludin Maknawi ke atas Syawal Sabarudin, namun ketenangan yang dimiliki oleh Aizat Daniel harus dipuji. Peluang yang terbuka dan terhidang. Jaya untuk mendapatkan Abu Hanifah. Bruno Tafi ketika ini pendek saja, permainan 1-2, gerakan yang cukup baik. Caio Cesar untuk Bruno Tafi. Dan itulah dia. Whistle penamat dibunyikan di Kompleks Sukan Panasonic di Shah Alam. Menyaksikan satu persembahan yang cukup menarik ditonton. Cukup hebat dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Baik Johor Darul Takzim ataupun
Selangor pada malam ini. Kedua-dua pasukan beraksi dengan cukup cemerlang. Namun keputusan berpihak kepada Johor Darul Takzim. Masa penuh Malaysia Premier Futsal League 2025. Selangor 0, 3 Johor Darul Takzim.